Lihatlah tuan-tuan, semakin hari semakin melampau kempen politik Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jelas sekali mereka ni barua pada DAP. Apa yang dah berlaku? Dengan hiburan-hiburan, mereka ingat mereka berjaya memperdayakan rakyat Sabah. Sudahlah tu. Rakyat Sabah dah faham sangat dah dengan cara kamu kempen. Akhirnya kamu menang. Semua hak-hak kami menjadi milik kamu. Akhirnya kejayaan untuk rakyat tertinggal begitu saja. Di manakah janji-janji kamu ataupun strategi kamu untuk memastikan rakyat Sabah ini berjaya? Adakah dengan hiburan semata-mata? Kamu ingat rakyat Sabah ini bodoh ke? Rakyat Sabah dah muak dah dengan hiburan-hiburan macam ni. Yang sepatutnya kamu ini memperjuangkan isu rakyat. Selain daripada itu, sebagai negara Islam, perjuangkanlah melalui majlis-majlis keagamaan untuk memberi motivasi rakyat Sabah agar mereka selamat dunia dan akhirat. Yang itu yang kita sepatut perjuangkan. Kamu pemimpin Islam, tetapi semenjak menjadi barua DAP, 100% kempen kamu ke arah hiburan yang tidak menjamin langsung akhirnya kami bahagia ataupun tidak di akhirat kelak. Saya bukan nak kata apalah. Kalau macam inilah cara berkempen, nampak sangat strategi-strategi untuk memajukan Sabah sudah tidak ada dan membodohkan kami dengan hiburan semata-mata. Biadab kamu.